Minggu Penyelidikan dan Inovasi MPI pada tahun 2025. Bertempat di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA pada 14 hingga 15 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tuan Damia Irdina Dan saya Putri Kara Alisha. Kru Petra TV membuat liputan di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Mari kita saksikan kemeriahan program ini serta kehebatan pendidikan dan inovasi pasukan yang bertanding. Membawakan tema Innovative Ideas for a Better Tomorrow, program ini telah menghimpunkan para pensyarah, pelajar siswa Zah College dan Universiti serta para guru dan murid-murid sekolah dalam penyelidikan dan inovasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Apakah pandangan Puan tentang Minggu Penyelidikan dan Inovasi yang berlangsung pada kali ini? Okey, alhamdulillah untuk pameran inovasi kali ini macam sekolah kami pun merupakan pertama kalilah kami datang ke sini dan saya tengok pameran macam ni memang sangat bermanfaat untuk guru, murid dan juga sekolah lah. Sebab kita boleh tengok selain daripada kita sendiri yang membina inovasi sekolah, sama ada dari segi bahan bantu mengajar ataupun penemuan-penemuan baru, juga kita boleh tengok inovasi daripada sekolah-sekolah yang lain lah. Jadi kita boleh jadikan contoh dan juga menaikkan grade sekolah kita juga. Semoga kejayaan pengajaran pada kali ini memberikan impak yang positif kepada pembangunan masyarakat yang cili teknologi dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian daripada kami. Jumpa lagi. Bye.